anggota badan mereka dipotong dan digantung di hadapan balai polis. Selepas Jepun menyerah kalah, sangkaan penduduk Tanah Melayu penderitaan telah berakhir. Sebenarnya tidak. Satu kejadian berlaku di Bukit Fraser. Selepas beberapa jam pihak Jepun meninggalkan perkara tersebut, 10 hingga 15 orang anggota MPAJA yang telah lengkap bersenjata bertindak mengepung balai polis yang terdapat di dalamnya beberapa orang anggota polis berbangsa Sikh dan anggota polis berbangsa Melayu sedang bersembunyi. Akibat kalah jumlah dan dikepung, tiada seorang pun anggota polis tersebut berani memulakan tembakan. Sebaliknya, mereka merayu agar tidak dibunuh. Dari luar, terdengar pekikan. Kami hanya mahu 3 orang polis Sikh. Rupanya, 3 orang polis Sikh didakwa telah melayan masyarakat dengan kejam. Anggota polis Melayu yang berada bersama diarahkan keluar dan meninggalkan kawasan tersebut. Keesokan harinya, penduduk kampung dikejutkan dengan pemandangan mengerikan. Beberapa anggota badan manusia kelihatan tergantung di luar bangunan balai polis tersebut. Sebenarnya ini bukanlah hukuman tetapi satu amaran supaya penduduk kampung patuh dan siapa yang merancang untuk bertindak balas akan dikenakan hukuman yang sama. Ada lagi cerita yang tidak masuk akal. Beberapa orang Melayu dikenakan hukuman hanya kerana berhutang dengan seorang peniaga Cina dalam jumlah yang tidak seberapa. Ini adalah hasil tumpuan penulis dengan mereka yang pernah hidup di zaman tersebut yang dipanggil sebagai zaman darurat. Berbagai lagi kisah dalam buku Bintang Merah di Langit Malaya. Baca sendiri.